kerana esprit de corps, kekuatan, bangkit, maju ilmu teknologi pemerintahan, jadi negara tamadun besar. Kemudian runtuh. Dia bagi sebab. Runtuh apa? Sebab apa? Sebab pemimpin gila kuasa, gila harta, ambil kaut harta rakyat banyak-banyak, negara lengkap. Itu yang disebut oleh Abdurrahman Khaldun dalam Muqaddimah, dan disebut oleh Gibbons, Decline and Fall of the Roman Empire. Bukan sebab yang lain, ya. Jadi saya beritahu Datuk Najib, negara bankrupt sebab rasuah. Fikirlah berapa puluh bilion ni. Saya ni Menteri Kewangan dulu, tahu berapa, 1 tahun berapa minyak kita untung bersih, bukan kita dapat. Tolak belanja, tolak itu, tolak semua. Berapa untung bersih 1 tahun? 80,000 juta ringgit, 80 bilion ringgit. Kadang 70, kadang 80, kadang 90. Average 80 bilion harga minyak naik. 1 tahun 80 bilion ringgit. Ini mana pergi? Harga minyak naik. Ya, Thailand. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan buat keputusan, beranilah sikit. Kadang-kadang orang kata, tapi Datuk, kami macam mana ni kami? Macam mana? Takut. Polis rakam, biarlah polis rakam tu kerja dia. Jangan kita sibuk. Kita langgar undang-undang di mana? Dia datang, biarlah dia datang. Pokoknya tak ada kecurian malam ni. Jadi saya tak mau. Sebab tu bila orang tegang dengan polis, saya larang. Di mana-mana saya kata, jangan. Kita dengan polis, kita gunding. Saya tak mau masalah dengan dia. Karena kita masalah dengan pemimpin politik, ya? Dia ikut arahan. Baik, soalnya sekarang, apa yang kita mesti buat? Perkuatkan tentera kita. Sebab tu saya kata, ada orang Jawa ni tak Jawa? Ada juga kan? Apa tahu tak edan? Zaman edan. Apa maknanya? Gila, pandai ada Jawa. Ronggo Warsito itu seorang ahli fikir Jawa yang agung di Keraton Yogyakarta. Keraton ini istana Yogyakarta. Nama dia Ronggo Warsito. Bapak Ronggo Warsito zaman Belanda, oleh kerana berani dia ditangkap oleh Belanda, hilang entah ke mana, mati. Ronggo Warsito ambil peranan sebagai mahaguru, penasihat kepada Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono. Apa kata Ronggo Warsito? Negara dah zalim, rakyat derita, penguat kuasa memihak kepada yang kaya, yang ganas, rakyat tertindas, miskin melarat. Apa nasihat Ronggo Warsito? Rakyat sekalian, ini zaman edan. Ini zaman gila. Apa dia zaman gila? Yang baik ditangkap, dipenjarakan. Lanun dan perompak diangkat sebagai pemimpin. Saya bukan cakap Sarawak, saya bercakap Ronggo Warsito. Pakai otak, fikir. Ya. Yang cakap benar disebar oleh RTM Mesir dan TV3 Mesir, ini palsu. Yang cakap bohong, ugut orang, tangkap orang tentu, sebab ini dianggap benar. Yang rasuah diagungkan, dinaikkan pangkat Sri Maha Miru, Don Mai Ulat Bulu, dan lain-lain. Ya, yang rasuah. Yang lawan rasuah dikatakan pengkhianat, pengganas, anti nasional, komunis, macam-macam. Jadi kata Ronggo Warsito, dalam keadaan sebegini
kita harus eling lawan waspada. Maknanya kita mesti beringat dan waspada. Tengok nasihat orang tua Jawa ini hebat betul. Bagaimana kita beringat? Jangan sekali-kali terpedaya dengan mereka. Zaman ini zaman edan. Orang yang jiwanya baik, fikirannya waras, Pak, jangan sekali-kali terpedaya dengan muslihat mereka. Eling lawan waspada. Beringat dan siap siaga waspada, jangan mudah tertipu. Jadi saya pada malam ini saya rumuskan dengan pandangan seorang mahaguru, pemikir Jawa yang besar, namanya Ronggo Warsito, yang bertugas sebagai penasihat agung kepada Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Mudah-mudahan sampai di tiap telinga fikiran sanubari rakyat Sarawak, supaya kita tumbangkan sistem yang saya ucap sangat-sangat terima kasih. Dan oleh kerana kita masuk, terima kasihlah kepada polis. Dia cakap ambil gambar je, tapi dia tak kacau. Panas sikit pun tak apalah, sabar. Jadi saya ucap terima kasih atas kesabaran saudara. Tapi ingat, anak muda besok jangan diperalat. Bagi baju, ambil. Bagi 200, minta 500. Dan kakak-kakak bagi batik selai, minta 5. Satu untuk dia, 2 untuk anak, 1 untuk ibu, 1 untuk ibu mertua. Ibu mertua jaga, itu mahal. Silap jaga, mampus kita. Jadi jangan 5 batik. Wang paling kurang RM500 kerana Barisan Nasional kaya. Lapar. Bila lapar nak makan, pergi ke markas Barisan Nasional, pergi makan. Habis makan, pakai baju yang dah bagi tadi, pakai baju, pergi makan. Habis makan, buka baju, tolongkan dia. Kawasannya pas bertanding pas, yang DAP bertanding DAP. Ini maknanya rakyat waras. Kalau rakyat itu yang ramai itu waras, kita menang. Tapi kalau rakyat yang ramai itu diperbodohkan, kalah kita. Tunggu 5 tahun lagi lah. Jadi yakinlah dengan keupayaan kita, ikhtiar kita. Ambil wang paling kurang 500, batik 5 helai, baju 5 helai. Kemudian bila pangkah keadilan. Dan kawasan-kawasan berkenaan DAP PAS pun begitu. Kadang kita Pakatan Rakyat, kita berdiri sebagai satu pasukan. Kita jangan lupa munajat dan doa kepada Allah SWT. Diberikan kekuatan, diberikan taufik, diberikan hidayah. Kerana kita mampu ikhtiar, kita mampu kerja. Kita tak mampu menentukan. Orang yang berencana itu punya kekayaan luar biasa. Kita nak lawan orang berbeliau-beliau ringgit, kita nak keluar RM10 pun letih. Dia berbeliau-beliau, tapi Mubarak 200 bilion, kalah juga. Ben Ali 70,000 juta ringgit, orang usir dah. Ya, dulu bukan presiden hebat, orang ngerti keluar baling kasut sebab zalim.